Muslimat rahmati meninggal. Lepas kebumikan jenazah, penat. Daripada petang semalam, berada di hospital. Bila dengar Abah Nazak bergegas, pukul 6 petang, pecut ke Serdang. Meninggal pukul 10 malam. Uruskan macam-macam proses dokumentasi, kemudian bawa balik jenazah sampai ke rumah. Kemudian temankan jenazah malam tu. Tidur sekejap je. Pagi esok sibuk uruskan jenazah. Balik daripada mengkebumikan jenazah Abah, bolehlah berehat, betul tak? Bolehlah berehat. Buka kipas angin, berehatlah sekejap. Bolehlah. Tidurlah. Bukalah aircon dalam bilik tu, tidur. Orang dalam kubur tu boleh berehat tak? Saya tanya tuan, orang dalam kubur tu boleh berehat tak? Belum boleh berehat. Selagi tak lulus soal jawab muka nakir, selagi tu tak boleh berehat. Dia kena hadap soalan muka nakir, lulus semua dapat dijawab, barulah boleh berehat. Tak lulus, tak ada rehat. Tak ada rehat lah. Dalam kubur tu sengsara lah. Ma rabbuka la adri, saya tak tahu. Kena seksa lah. Azab lah, sengsara lah dalam kubur tu. Dah lah sakit, ditarik roh keluar daripada jasad oleh malaikat maut dengan paksa. Tuan-tuan, kalau kita luka lah tuan-tuan, luka dibalut oleh doktor, luka. 3 hari lagi kata doktor, datang, kita nak cuci. Ni balut ni luka ni. Tuan-tuan nak macam mana? Dibuka balutan tu dengan keras ke ataupun macam mana? Kalau ditanggalkan bandage tu oleh doktor untuk cuci luka dengan keras, dengan paksa pun kita dah sakit, pelan-pelan sikit doktor, pelan-pelan sikit. Ini kan roh yang bersedaging dalam badan kita. Kalau umur 60 tahun, dia dah bersebati, bersedaging dalam badan kita, ditarik keluar oleh malaikat maut dengan kasar. Bagi orang yang derhaka, dahlah sakit jantung satu bab, sakit bila tengok malaikat maut, mukanya yang menggerunkan, kalau orang tu derhaka kepada Allah, satu bab. Sakit bila roh ditarik keluar daripada jasad dengan paksa oleh malaikat maut, satu bab. Sakit pula dalam kubur, satu bab. Sakit dalam neraka, satu bab. Sakit yang bertimpa-timpa, tiada penghujungnya. Khalidina fiha abada.